Soalan seterusnya, bagaimana cara berwuduk bagi tangan yang melecur dari siku hingga ke jari? Tak boleh kena air atau debu kerana mengelakkan pembiakan kuman. Kalau tak boleh kena apa-apa pun, carilah tempat mana yang boleh. Kalau boleh di hujung jari saja, di hujung jari, maka itulah tayamum baginya sekadar yang dia mampu. Tak boleh kena apa sesuatu pun, maka dibolehkan juga semayang. Tak boleh kena air, tak boleh kena debu, tak ada masalah, boleh semayang. Dia panggil faqidut tahura, ini orang yang tidak boleh dua alat bersuci. Wuduk tak boleh, tayamum pun tak boleh. Adakah sah zakat yang pembagi dibuat daripada hari raya kepada golongan fakir miskin dan sanak-saudara yang layak dan akan masa diberi tidak dilaporkan sebagai zakat oleh pemberi dan penerima mungkin menganggap sebagai duit raya? Jawabnya, tak wajib berlapah inilah zakat, tapi wajib niat dalam hati inilah zakat hartaku. Kemudian jangan kita beri lepas daripada semayang raya. Tujuan zakat fitrah untuk mereka beli barang-barang keperluan raya. Jadi sebaik-baiknya awal pertengahan puasa comel dah. Biar dia boleh dapat beli beras, beli lemang, beli dapur dan sebagainya. Ni pas hari raya baru nak bagi duit zakat fitrah. Padahal zakat fitrah untuk mereka berhari raya. Habis raya baru bagi. Ni hak tak betul.